Ramai orang yang saya jumpa masih tak faham apakah yang dikatakan hibah harta. Masa bila nak buat hibah harta? Hibah harta ini dibuat semasa si pemilik harta masih hidup, masih sihat akal fikiran, masih kuat tubuh badan dan masih ingat ketika ini. Maka buatlah hibah harta ini semasa anda sihat, anda kuat, anda ingat. Nanti kalau dah sakit, koma, terlantar di katil ataupun ditidurkan ataupun menunggu mati untuk kes-kes yang kritikal, susah lagi dah nak buat hibah harta. Masa tu mana-mana syarikat amanah pun tak boleh bantu. Ya? Kerana benda ni berlaku kepada sahabat saya. Mak dia dah hilang ingatan, tapi harta maknya masih ada. Dia bertanya kepada saya, macam mana nak buat hibah harta dari mak kepada saya? Saya bertanya kepada dia balik semula, mak you umur berapa? Dia beritahu mak dia umur 70. Masih sihat ingatan? Mak dia cakap, tak sihat ingatan, mak dia dah lupa-lupa, nyanyuk-nyanyuk macam tu. So saya cakap, di wasiah, Syok Berhad ataupun di mana-mana syarikat amanah tidak boleh buat. Pergilah mana-mana pun. Maka caranya adalah kembali kepada faraid biasa. Tak boleh buat hibah. Faham ke faham? Nak buat hibah harta, nak beri harta kepada orang yang anda sayang, yang anda hajati, yang anda pilih, beri ketika hidup, ketika sihat, ketika kuat, ketika ingat. Faham?